Ada yang tanya saya, bilakah waktu yang terbaik untuk keluarkan emas fizikal dan berapa cas yang dikenakan? Baik, bila tuan-puan ingin meluarkan emas fizikal, bergantung kepada target saiz emas fizikal yang tuan-puan mahu. Sebagai contoh, jika baru sahaja pertama kali menyimpan, tuan-puan boleh sahaja keluarkan gram yang kecil dahulu seperti 1 gram untuk dapatkan pengalaman menabung dan meluarkan emas fizikal. Bila tuan-puan sudah dapat pengalaman dan merasa pegang emas dalam tangan, tuan-puan boleh tetapkan matlamat emas fizikal yang baru seperti 1 dinar atau emas yang lebih besar seperti 50 gram dan 100 gram. Bagi cas pengeluaran pula, hanya ada 2 cas yang akan dikenakan. Yang pertama ialah cas gold premium ataupun cas pembuatan. Cas gold premium ini bergantung kepada saiz emas fizikal yang tuan-puan mahu, iaitu serendah RM10 untuk emas 1 dinar dan 5 gram hinggalah RM250 untuk gold bar 1 kilogram. Cas yang kedua ialah cas penghantaran ataupun post berinsurans sebanyak RM10 sahaja untuk alamat Semenanjung dan RM20 untuk Sabah dan Sarawak bagi emas yang beratnya di bawah 21.25 gram. Untuk emas yang lebih berat, tiada cas pos yang dikenakan dan emas ini boleh diambil di cawangan pabrik gold pilihan melalui temu janji. Kaedah belian dan jualan emas bersama pabrik gold adalah sangat mudah dan telus. Jadi untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di pabrik gold sesuai dengan bajet tuan-puan.